I biasa campak chopping board dekat budak I. Boom. The same thing I terima daripada chef I lama dulu. Dia baling pot dekat I. So bila I teringat benda tu, the same thing I buat dekat budak I. Tapi bila I realise balik, I menangis. I kata, ish, kenapa aku buat dekat budak aku macam ni kan? Which is not good. I jumpa balik dia. I peluk dia, bawa dia pergi minum kopi. I cerita kat dia, ini sepatutnya bukan aku buat kat engkau macam ni. Tapi aku terlepas. I'm sorry. So, to be a good leader, to be a good boss, sebenarnya leader lah. Nak jadi good leader ni, tak semestinya you nak kena always on the top. You kadang-kadang you kena dive down. You nak kena jatuh juga sekejap. Say sorry, my mistake. Sebab kita manusia, kita memang buat mistake. But then, bila you buat benda tu, you akan dapat satu benda yang strong tau. You akan dapat macam, you tak kalah sebenarnya. You menang dengan keadaan tu. Pasal apa? You menang hati dia. Betul. Jadi dia pun respect kat you. Macam tu. Sebab kita tak boleh nak expect orang semua suka dekat kita. Sebab dekat luar sana ada orang yang tak suka, ada orang yang tak ngam. That is complexity of human being. Betul. Memang macam tu. One of the things yang saya nampak dekat Elmina tu is ada satu billboard besar. Yeah. Steak halal kini di Elmina. Yeah. Bila tengok billboard tu dan saya tengok juga dekat Twitter ramai orang puji sebab cara marketing tu very simple. Besarkan apa you jual, bagi tahu orang. Yeah. Tak adalah gimmick, tak ada muka founder besar dekat billboard. Dia gambar steak halal kini di Elmina. So orang dia tahu, okay, steak halal dah. Simple. Yeah, betul. Itu kekuatan dia. That is Malaysian. Sebab scene dekat Malaysia ni, kalau siapa yang faham, dia akan faham. Sebab Malaysia ni, it's a proper place. Dia kena propaganda yang betul, which is in positive side. Tapi kadang-kadang, ada juga kita perasan, dia bila buat negatif pun, dia boleh jadi hype benda tu. But then, you choose which one you want. You want to go for positive way or negative way. But then, of course, kita nak dalam cari duit yang betul, apa benda yang betul, kita nak semua in good way lah. Orang pandang kita benda yang elok kan. Jadi, bila ada perkataan halal tu is a big sign for everyone. Yes. Even we have our own Chinese customer. Why, madam, you datang dekat case, apa yang you suka dekat case? Random, I tanya. Okay. Because you guys halal. Why? Pasal halal ni bersih bagi I, dia kata. Okay. Then it's a good orang kata apa, macam knowledge yang sampai dekat kepala dia kan, dekat diri dia. Jadi wow, ini bagus benda ni buat orang kita lagi-lagi zaman sekarang 2025 and ke depan ni, dia nak tangkap gambar dulu. Eat with eyes. Yes. Kan, makan dengan mata. And then barulah kejap lagi, dah sejam kejap lagi, barulah nak start makan. Barulah dia kejap lagi, baru dia komen, oh macam ni. That is pada saya, how you want to market your things. You nak kena buat cantik-cantik dulu and then taste kemudian. Itu pun dia nak kena sync juga tu. Antara cantik dengan rasa tadi pun nak kena balance juga. Pasal orang sekarang dah ambil gambar saja dah setengah jam. Itulah. Kan? Dah ambil gambar setengah jam and then baru makan. Dah makan, harap-harap jangan dia komplain pula pasal makanan ni sejuk lah. Lepas tu dia lupa ni, dia tangkap gambar 30 minit. Yelah. Kan, betul. Lepas tu, kenapa makanan awak ni sejuk apa semua, habis. And then, harap-harap tak jadi macam tu lah. Sebab kalau kita cerita pasal makanan UK, tu kan. Kalau makanan tradisional UK, dia agak bland. Kan? Saya pun baru balik tahun lepas, minum kopi. Sangat susah nak cari kopi macam pot kau. Lepas tu saya tanya macam takkan tak ada artisanal coffee semua. Lepas tu dia cerita tak, dekat sana orang punya taste bud tak biasa dengan very strong punya taste. So even sampai coffee pun akan medium. Dia takkan macam kau sangat. Betul. Lepas tu saya fikir juga betul kan, sebab masakan Malaysian traditional punya food pedas, masam, manis, macam ni. Dia punya taste very intense. So kalau you dah biasa lidah macam tu, tiba-tiba makan macam roast dinner. Roast dinner pun macam traditional fully gravy semua, dia agak flat. Kan? Betul. So orang akan rasa tak sedap. Kan? Betul. Tapi mungkin itu authentic bagi orang UK. Tapi kalau nak orang local terma, dia kena ada pedas sikit. Betul. Masuk macam manis sikit ke. Mungkin black pepper gravy. Yang ni satu Chinese chef dia pesan kat I. Syafiq,
You ingat sini lah. I bagi you 10 orang chef, 10 bahan yang sama, char kway teow, kucai, bawang semua sama. You come out with 10 finished dish, semua taste mesti lain. Tekstur mesti lain. Wok hei ada, ini tak ada wok hei, ini basah, ini kering, mesti punya. You trust me. So sama macam you juga. Kalau you betul-betul acuan you betul, you groom diri you betul, you akan jadi bahan betul lah. You akan jadi produk yang betul. So kalau you acuan you tak betul, even bahan you pun tak betul, then you akan jadi orang tak betul lah. Wah, saya ingat sampai hari ni. Good advice kan? Yeah, good advice. Dan ialah part of stepping out to that next level is bagi generasi baru masuk kan? Betul. Okay, hai semua. Selamat datang ke podcast Cari Makan di mana kita jumpa dan borak dengan orang dalam industri F&B kat Malaysia ni. Hari ni saya ada satu guest yang saya sangat happy datang. Chef Syafiq, Group Executive Chef K's Steak and Lobster. Betul ke? Betul. Yes. So kita pernah jumpa masa shoot dekat K's. Yep. Lepas tu kita ada borak sikit dekat WhatsApp pasal restoran halal dekat London semua kan. Masa shoot pun banyak borak pasal makanan semua. Ya, betul. So saya ingat okay, bagus juga kalau Chef sudi datang podcast sebab banyak boleh cerita pasal F&B. Thank you. Boleh kenalkan diri untuk audience. Baik. So nama saya Muhammad Syafiq Muhammad Taufik. So basically saya Group Executive Chef untuk K's Steak and Lobster, which is untuk K's Steak and Lobster ni kita ada NASA Capital, which is kita drive into two section, field, restaurant, and then K's Steak and Lobster. So K's Steak and Lobster kita ada 4 outlet for the moment, and then coming up insyaAllah soon. And then field is a new brand, and then coming up very soon insyaAllah kita akan buka lagi another new brand. But then kita nak pergi towards mass market, which is kita buka peluang untuk pekerjaan, but then kita nak cuba untuk nak kita nak masuk dalam market F&B ni dengan pelbagai resepi, pelbagai taste yang different, supaya masyarakat kita ada banyak pilihan. Macam itulah target kita. Itulah target dengan vision kan? Ya, betul. Okay, nanti sikit saya nak tanya pasal case tu. Tapi sebelum tu, nak cerita sikit pasal chef punya background. Sebab sebelum masuk as group punya level macam sekarang, memang background sebagai chef kan? Alright. Ya, saya memang cita-cita daripada umur saya 5 tahun. Saya nak jadi chef. Saya tak tahu macam mana, saya lupa-lupa ingat. Tapi basically Alhamdulillah mak ayah saya memang support habis-habis daripada saya kecil. And then which is saya ingat umur saya almost 6 tahun kot, saya berdiri atas kerusi, saya buat pineapple fried rice. Wow. Mak saya ajar saya, and then saya boleh buat complete set of English breakfast untuk bapak saya, pasal bapak saya askar. Ayah saya askar, jadi dia typical English. Dia suka English food, so dia nak kena ada bread, knife, coffee, tea. Lepas tu saya buat Kentucky fried berbola ikan. So every morning saya buat benda yang sama. Sampailah satu hari saya rasa which is after form 5 lah, saya rasa I want to be a chef. Jadi dalam borang tu saya tulis chef. Pilihan pertama chef, pilihan kedua chef, sampai pilihan kelima pun chef. So saya minta kat Tuhan, tapi saya punya keputusan tak elok. SPM, keputusan saya tak elok. Jadi saya dah last minute baru nak minta kat Tuhan. Luckily saya dapat first intake ITM Shah Alam. So saya dapat first intake tu, saya buat betul-betul, and then Alhamdulillah saya struggle, saya fight for my future, which is saya dapat 3 kali anugerah dekan. And then saya rasa I want to be a chef. I don't care how, saya takkan berhenti takat ni, saya akan buat. Daripada situ saya dah kenal dengan few people. Chef Wan antara orang yang saya betul-betul kata aku akan jadi macam dia. And then follow up Chef Sabri Hassan. Itu first idol saya. Yang saya tanam aku akan jadi macam dia, nak pakai top tinggi, baju putih apa semua kan, pergi overseas. 2002 saya dapat ikut tim Malaysia pergi ke Singapura. Itu first yang paling saya rasa macam, saya rasa this is the moment yang aku akan jadi somebody satu hari.
And then bapak saya selalu pesan, if you want to be somebody, you need to market yourself. Jadi kena campur dengan orang yang betul, kena buat benda yang betul, and then you kena strive hard. So jangan lay back. Kalau lay back nanti terlampau selesa, orang akan potong dan kita akan tertinggal belakang. And that is what I did until today. Saya akan jealous dengan orang-orang yang berjaya kat depan saya sebab saya nak jadi lebih daripada diorang. Macam tu. Jadi guna tu sebagai macam pembakar semangat. Pembakar semangat, betul. Betul. So sebenarnya kan, based on apa yang chef cakap kan, working hard tu penting juga. Yep. Tapi dalam masa yang sama, network penting juga. Kena kenal orang. Betul. Jangan just buat kerja sendiri, tapi kena kenal dengan orang. Betul. Semua. Betul. Jadi basically selama saya habis ITM, jadi daripada tempoh saya habis belajar sampailah 2022 macam tu, saya kerja memang back of house. Memang saya pakai baju kitchen, saya throw my effort, throw my tiredness apa semua on the plate, dish. Banyaklah ranjau yang saya lalu dah. But then until saya dapat panggilan daripada bos sekarang, which is alhamdulillah saya masuk. Saya ingat saya masih lagi duduk kitchen. Okay, but then dia slowly saya dah keluar daripada kitchen side, tapi saya towards macam apa yang saya pakai hari ni. Saya dah tak pakai baju putih, saya dah tak pakai long top, but then I'm into more managing. Saya curahkan ilmu ke orang, saya share knowledge ke orang. Saya tak berapa famous macam orang lain. Saya tak minta untuk jadi macam tu, tapi saya rasa benda tu penting. Itulah point yang saya teringat bila bapak saya kata, you need to market yourself. So I thinking now that I'm into a right track. Sekarang saya duduk dengan orang yang betul. Kawan-kawan saya, sekerja saya, semuanya hebat-hebat. Lepas tu masing-masing ada dia punya vision masing-masing. And then comes towards boss yang betul ada vision yang besar. Jadi dia bukan F&B punya orang, dia bank punya orang. But then dia punya heart, dia punya will, dia punya effort tu luar biasa lah. Luar biasa. Jadi dia kena ada kombinasi macam the right people yang vision sama, kepala dengan idea pun sama. Betul. Supaya boleh grow kan. Betul. So kalau tengok balik, first punya job sebagai chef dekat mana? First kali saya dengan La Opera. La Opera ni, kalau siapa orang-orang lama dia akan ingat Piccolo Mondo. The first Italian brand dalam KL. So Piccolo Mondo ni dia pecah satu dekat Bukit Bintang, and then dijadikan La Opera. Dekat situ saya perform tak sampai setahun, and then the owner Encik Zack waktu tu, dia Bosnian. And then dia cakap, Syafiq, I want you to go to Gusto in Lumut. Dia kata dekat situ ada Navy ramai, Mat Saleh ramai. I want you, pasal you masak lamb shank sedap, you buat steak you buat pasta so you pergi dengan kawan you seorang. So kita dua-dua pergi hantar. Padahal waktu tu saya baru first komi. I'm only just first komi, but then dia trust. Jadi dia cakap transport semua disediakan, bilik disediakan, you just come down, restoran, masak, naik atas, rehat, tidur. So wow, ini good opportunity for me. Good opportunity. Then I pergi, I kerja. Itulah I boss, I lah buat decision, I lah ordering barang, which is I kerja dengan orang yang dia menaruh kepercayaan dekat kita orang yang muda-muda ni kan. Jadi padahal ilmu tak banyak mana pun. Cumanya bila saya buat sesuatu tentang diri saya ni, saya akan buat betul-betul. Kalau saya tak pandai, saya akan buka buku. Saya akan buka buku, saya akan tengok balik, macam ni dan saya akan buat. Saya takkan macam, sebab nak masak ni pun dia nak kena ada ilmu. Dia tak boleh, sebab masak semua orang boleh masak. Campak je barang dia boleh masak, tapi to have a right taste, right apa semua, nak kena faham kenapa dia. Then it's a very technical lah. Technical. Jadi kalau teknik tu salah, you nak buat tajuk tapi you keluar lari tajuk, dia akan jadi lain. Jadi orang akan question, nanti tak shock lah benda tu. Jadi kita kena buat benda yang betul dengan bahan yang betul. Kita boleh ikut resepi.
macam step 1, step 2, step 3 kan. Tapi kalau kita tak faham kenapa ikut step-step, apa-apa jadi, kita lost. Macam alamak. Tapi betul. kalau kita ada ilmu, kita okay, tak apa, benda dah jadi, I dah faham macam mana, kita boleh adjust balik kan. Betul. Benda tu. And then comes to that technical things, benda tu lah yang semua orang kena ada kalau siapa nak join dalam F&B industry lah. Sebab dia jangan jadikan F&B industry ni sebagai tempat batu loncatan pasal tak ada benda lain nak buat, and then you pun nak buat. Orang buat, you pun nak tiru. Dia tak boleh. Dia nak kena ada passion. You nak kena ada suka. You nak kena ada love dekat situ. And then bila soul tu datang, itulah terciptanya feel. Jadi feel ni wujud. Feel ni merangkumi semua tadi itulah. Jadi soul. It's a soul, baru you boleh terus atas plate. Then bila orang habis makan, that is the moment yang you rasa you tangan tidur pun you senyum je waktu malam. You boleh mimpi indah-indah lah. Macam tu. Yelah, dan sebenarnya banyak juga guest yang saya ada cakap benda yang sama pasal makanan. Dia kena ada sesuatu macam soul ke hati ke sayang. Betul. Benda tu memang akan ada beza dengan kita punya hasil kan. Betul. So masa dekat Lumut tu memang dapat banyak juga responsibility nak kena belajar semua kan. Considering still masih awal dalam Korea. Terlampau awal. Terlampau awal. Dapat pengalaman dekat situ, lepas tu ke mana? Saya patah balik. Saya cakap dengan bos, sebab dia terlampau busy tempat tu. Jadi buat habis. Jadi I rasa macam too tired. I cakap dengan bos, I want to return back to KL lah. I nak masuk balik. So dia return balik, dia hantar orang lain. But then I think after sometimes, not even 2 years, I letak surat. And then I went into hotel sebab I nak rasa hotel. I need to go to hotel line pasal kita nak jaga kita punya repo. That is what I think lah. Pada waktu tu I tak fikir yang kata hotel ke bagus, restoran ke bagus. I tak ada sebab kita muda lagi kan, kita jalan je. Jadi I pun masuk the first hotel just in front of us, Prince Hotel. Prince Hotel. So as a opening team. So masuk situ and then I know, this is hotel macam ni. But to tell the truth, the first ever hotel I start kerja, di mana waktu tu umur saya 15 tahun. I'm form 3. I tingkatan 3. Orang lain habis sekolah pergi tuition. Kasturi lah apalah semua kan. Pada waktu tu I tak. I naik bas 14, I sampai KL, I tukar baju, I kerja dekat commissary, which is receiving barang pada waktu tu. Hari ni hotel dah tak ada dah commissary. Semua barang dah datang, dah siap, dah kupas bawang, semua dah habis, semua dah ready, dah ready made. Dulu I duduk dengan makcik-makcik kat belakang tu. Restoran ni minta turn carrot 1 kilo, kita kena turn. Restoran ni minta peel onion, kita kena peel onion. Bungkus hantar dekat restoran. That is what happened last time. And then it's a very true punya kerja lah I rasa kan. I rasa macam tangan luka banyak lah apa benda apa semua kan. Sampai I terbelah jari I dekat sini, kena parang apa semua cukup. Ni sampai hari ni parut ni ada lagi. So it's a good moment yang I reflect balik hari ni. I gone through daripada hard way sampai nak jadi senang ni sebenarnya tak senang pun. Susah juga. But then every year, every time, every moment tu dia ada cerita dia sendiri. Which is I compile everything. This is chef. This is chef. So chef is not easy. It's hard. But then siapa yang tahu dia akan tahulah. Siapa yang betul-betul dia akan dapat feel benda ni. Yelah, dan bila kita dah sampai dekat macam head punya level kan, kita nak kena faham every process. Sebab kalau kita nak macam instruct orang, train orang, kita kena pernah rasa macam tu kan. So kalau setakat macam apa, kupas bawang semua kan, kalau kita pernah buat, kita dah faham that process kan. Dan orang akan lagi respect kita sebab kita pernah kerja macam tu kan. So bila perjalanan mula dengan case? Dengan case 2023, which is I dekat Singapore waktu tu. Lepas tu I dekat Singapore, I rasa macam I cannot lah. Dia bukan semua orang boleh, tapi macam I waktu I dekat Singapore tu, I rasa macam
this is not my lifestyle lah. I think I need to go back to KL kan. I nak cuba tapi I tak boleh nak pergi pasal the life is different Malaysian. Jadi not to say macam tempat ni bagus, tempat ni tak bagus apa semua, but it's myself. I rasa macam tempat tak boleh nak suit dengan I. So I patah balik KL. The moment I sampai KL, one call from one guy. So which is assistant boss lah pada waktu tu, Mr. Hazidi. Jadi Hazidi ni dia call saya, kata saya daripada sekian-sekian company sekian, Steak and Lobster, bos nak jumpa awak gini. Kalau awak ada peluang nanti datanglah kan, interview apa semua. Saya pun datang, prepare everything, buat interview apa semua. Which is saya ingat lagi moment tu sebenarnya cita-cita dorang nak buka Japanese. It's macam apa ni, macam grilling types of bar macam tu kan. So I prepare, even though I'm not very good into Japanese, tapi saya pernah buat. Cuma Japanese yang saya lalu adalah Japanese French, American. So pure Japanese I tak pernah buat. But then I study sekejap, I understood the technique, everything, and then I show. Was okay. Was okay, the team okay, and then masuk. Bila masuk tu sudden dia jadi ubah. Dia ubah. Jadi mungkin one thing is good about this company, bos, dia tak sustain pada satu benda. Dia rasa tak apalah, yang ni kita cancel sekejap, kita buat benda ni, kita tengok macam mana, develop macam mana, and then dia hantar training. Ni yang bagus dia. The moment, the good moment to start, pasal apa? Pasal dia hantar training. Saya tak pernah pergi training mana-mana company hantar. So itu a good sign kan? Good sign. Dia hantar pergi training, dia hantar pergi courses. Lepas tu kita punya minda dah terbuka. So bila dah terbuka, bos pun dah terbuka, and then semua orang pun dah terbuka, bukan saya seorang. The whole team dihantar. Jadi kita dah nampak apa benda yang kita nak buat. So kita duduk table talk, and then kita buat satu keputusan apa kita nak buat. And then apa-apa pun bos yang akan lead the way lah. So bila dia lead the way tu, kita follow belakang, kita tak buat conclusion seorang-seorang. Bos akan buat finalize, but then kita akan datang dengan R&D. Of course I'm from culinary team, and then kita ada operation team, kita ada marketing. Jadi kita kena combine semua sekali idea, and then duduk hasilkan satu benda, setuju, dan kita jalan. This is what happened. Sebab semua orang ada pengalaman masing-masing, kan? and then mungkin juga sebab bos pun daripada background bukan F&B. So mungkin cara dia pun fikir pasal training semua lain sikit daripada orang betul. F&B. Ya, betul. Sebab itu macam kalau before this tak pernah pergi training. Tapi bos ni hantar. So Yep. dia macam sometimes bila orang datang dari industri lain, dia bawa ilmu dan cara yang lain. Ya, betul, betul. He's very good. I can say that he's very good in numbers. Encik Aizuddin ni dia punya numbers very good. And then dia always ada handphone kat tangan dia, which is dia takkan tinggalkan handphone dia tu. Number semua. Pada saya lah, saya nampak dia sebagai seorang yang every single digit adalah penting bagi dia. Jadi dia yang control. Dia tahu apa nak belanja kat mana, nak control kat mana, nak potong kat mana, dia tahu. Jadi apa-apa pun dia akan share. Kalau perlu dia share dengan operation, dia akan share dengan operation. Kalau culinary, apa benda I nak kena buat, I nak you practice benda ni, buat benda ni, training budak macam ni, dia akan buat. So bila benda tu dah jalan, dia dah compile cantik, and then the puzzle just nice. Boom. Dia kena ada yang knowledge dan cara tu kan. Dia kena ada that combination yang ngam, baru semua ni jadi. And then sekarang ni we are on good track. I can say that. Bila join berapa banyak outlet? Still 3 outlet, which is pada waktu tu Putra Heights, and then kita ada Ampang, and then Putrajaya. And then waktu I masuk tu, bos kata dia nak buka lagi satu outlet, which is bulan 6 tahun lepas, dekat Elmina, Subang. Itulah moment, the first yang I duduk dengan company ni, dia buka. Then pada mula dia macam sale agak kurang, dia yang paling kurang, pasal duduk dekat tempat yang waktu tu Lakeside. Dia baru lagi kan. Tempat baru. Lepas tu Lakeside pula buka. Boom. And then semua orang pergi tumpul kat Lakeside. Kita dah fikir, bos dah fikir macam mana nak buat sale apa semua. But then of course the ilham tu dia akan sampai.
the idea sampai dan macam-macam kita buat marketing side lah. So marketing side kita buat macam-macam dan alhamdulillah sampai hari ni still very good, naik jam. Yeah, it's a good sign. One of the things yang saya nampak dekat Almina tu is ada satu billboard besar. Yeah. Steak halal kini di Almina. Yeah. Bila tengok billboard tu dan saya tengok juga dekat Twitter ramai orang puji sebab cara marketing tu very simple. Besarkan apa you jual, bagi tahu orang. Yeah. Tak adalah gimmick, tak ada muka founder besar dekat billboard. Dia gambar steak halal kini di Almina. So orang dah tahu, okay, steak halal dah. Simple. Yeah, betul. Itu kekuatan dia. That is nation. Sebab scene dekat Malaysia ni, kalau siapa yang faham, dia akan faham. Sebab Malaysia ni is a proper place. Dia kena propaganda yang betul, which is in positive side. Tapi kadang-kadang ada juga kita perasan, dia bila buat negatif pun dia boleh jadi hype benda tu. But then you choose which one you want. You want to go for positive way or negative way. But then of course kita nak dalam cari duit yang betul, apa benda yang betul, kita nak semua in good way lah. Orang pandang kita benda yang elok kan. Jadi bila ada perkataan halal tu is a big sign for everyone. Yes. Even we have our own Chinese customer. Why, madam, you datang dekat case, apa yang you suka dekat case? Random, I tanya. Okay. Because you guys halal. Why? Pasal halal ni bersih bagi I, dia kata. Okay. Then it's a good orang kata apa, macam knowledge yang sampai dekat kepala dia kan, dekat diri dia. Jadi wow, ini bagus benda ni, that perkataan halal. Dan saya tengok you guys memang proud pasal halal status. Sebab bila saya datang ada sijil halal print besar kan, letak, which is saya tengok bukan nak namakan any restaurant kan, tapi a lot of western steakhouse semua dia jenis halal, bahan halal, tapi restaurant tak halal. Ya, betul. Banyak restoran macam tu, ataupun kami dalam proses halal cert. Which is, yelah, cara dia kan. Tapi apa yang saya nampak dengan you guys, memang letak halal tu as bukan something yang sampingan, tapi memang penting. Betul-betul, untuk buat. penting. Yeah. That's why when it's come to halal, dulu saya ingat halal ni just isi borang, pergi minta dekat JAKIM and then it's halal. You totally halal. But then halal in dalam maksud yang betul untuk I adalah kebersihan, keterjaminan. Jadi jaminan benda tu adalah bersih, dipotong secara halal, bersih, in a good way, of Islamic way. And then kita serve, daripada receiving, booking, serving. The whole process. Whole process. Even orang pun nak kena bersih, nak kena halal. That is halal, sebenarnya bersih in total. Saya rasa siapa-siapa pun hari ni dia akan kejar benda tu pasal big orang kata apa, customer utama dalam Malaysia is our own customer, which is local. Betul. Malay Muslim, and then we go for Chinese Indian yang dah faham benda-benda macam ni kan. Siapa nak makan kat tempat-tempat yang kotor? Mesti nak bersih. Kalaupun dia tak faham apa itu halal tu, sembelih macam mana ke apa, but then dia masuk, dia tengok, restoran ni bersih, this is halal. Dia don't faham. Enough. It's good enough. Yelah, sebab halal lebih just daripada sembelih ke, no alcohol, no pork, no lard kan, tapi betul. The whole process. Yelah, even saya tengok dari segi material untuk flooring, counter, dia memang merangkumi semua kan. Betul. So, okay, kalau tengok sekarang, Case punya direction memang makanan macam mana? Macam western punya style kan? Okay, kalau berkenaan dengan makanan, of course kita memang go for American, western, but then dalam masakan is very versatile. So bila versatile ni, kita nak kena suit juga dengan tekak orang kita. Yes, okay, let's say I just put carbonara. Carbonara, kalau kita nak fight ni, kita nak bergaduh dengan orang-orang tertentu, dia akan cakap carbonara is yolk, kena ada Reggiano lah, nak kena ada guanciale lah, apa benda semua kan, nak kena original. But pada saya, kita tak payah nak gaduh benda ni. It's apa yang you ada, macam mana you nak jadikan pasta tu suit with that local punya taste. But then of course lah,
bila kita nak bagi nama tu, kita janganlah bagi nama carbonara. Maybe we can say carbonara in our way, case way, ataupun macam mana. That is the right way lah for me. But then to say, kadang-kadang ada orang dia suka claim this is the original way of pizza. This is original way of Italian pizza. Orang Itali tengok pun dia pun pening kepala kan. Macam mana kau boleh claim benda ni? Aku pun tak pernah claim. Kan dia jadi macam tu. But then sebab itulah daripada zaman saya belajar, even nak buat writing menu, kita nak buat resipi semua, kita nak kena ada that pemahaman macam mana kita nak buat menu, macam mana kita nak translate kan supaya orang tu faham dan takkan ada clash dengan ideologi orang lain. But then of course kita nak kena standby lah jawapan, nak kena menjawab dengan orang-orang macam ni sebab masing-masing ada jawapan masing-masing kan. Yelah, dan especially dalam makanan orang boleh jadi agak heated juga kan, especially kalau dia purist. Macam carbonara patut ABC. Kalau you buat macam ni bukan carbonara. Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama, kalau benda tu tak kena dengan local punya tekak, orang local akan rasa tak sedap lah. Betul. So macam mana nak ubah suai untuk local taste tapi kekalkan dia punya authenticity? Okay. Pada saya, first kali it's a research lah. Research. Sebab tu kita rajin berjalan sana sini. Sebab we need to taste, we need to tengok surrounding. Siapa social kita, orang keliling kita, customer kita. Jadi bila kita kenal, kalau kita nak buka case, contoh, tiba-tiba kita nak buka case dekat tepi Janda Baik. Adakah orang akan datang kat Janda Baik tu case dengan western macam ni, harga macam ni? Adakah kita boleh buat sale? Adakah profit kita akan dapat kan? Tak payah cerita pasal profit dengan sales. Itu jauh sekali. Orang nak datang tak datang pun belum tentu lagi. Yelah, itu yang first kan? Itu yang first. Jadi banyak benda kita nak kena tengok. Pasal benda ni it's a very technical. Jadi pemilihan tempat, pemilihan konsep kan, menu. Okay. Bila bercakap pasal carbonara ni, pada saya kita nak kena kenal orang kita yang suka makanan berkuah. Lagi bila dah kering, melekit, bau hanyir telur, tak nak pula. Kan? Jadi macam mana kita nak introduce supaya carbonara, orang teringin nak makan carbonara tapi dia macam geli-geli. Kan? Macam dia tengok melekit-lekit. Kalau pakai kuning telur apa semua. Mungkin some people dia boleh accept, tekak dia boleh accept. But then not makcik-makcik kan, daripada kampung yang nak try tapi kejap lagi, apa benda kau buat ni nak kan, dia akan cakap macam tu kan. Tapi kalau you buat creamy, berkuah, banjir, macam nasi kandar banjir, kuah banyak, ini best, this is Malaysian. Itu yang orang nak. Jadi cukup rasa. Jadi cukup rasa ni maksudnya balance, manis, masin. Kalau kita ikut western betul, gula dia tak berbual langsung. No MSG, only salt and pepper. But then macam mana kita nak tweak benda ni supaya orang kita ni, manis ada, masin ada, apa semua ada. This is Malaysian. Malaysian memang macam tu. Kita kena terima hakikat yang you buat, jangan pure sangat, but then try to pusing sikit, supaya you boleh sing dengan tekak-tekak lokal. Tapi tak pusing sampai dia hilang totally kan. The authentically tu kita nak kena simpan juga. Okay, katalah nak pakai instead of Pancela, of course lah tak boleh kan, pork, but then kita nak pakai, kita ada streaky beef, kita pakai streaky beef, but then penceritaan tu nak kena sing, nak kena sama macam carbonara, tapi of course ingredient dia yang berbeza. Memang which is banyak R&D kan. Ya, banyak R&D. Even though kalau pergi macam kalau Mak Saleh pure, kita pergi Boston, dia makan lobster, just buka and sapu butter and that's it. But then cuba kalau orang kita buat macam tu, apa ni? Butter, lepas tu nak bayar macam ni, harga mahal. Dia tak nak macam tu. Jadi kita apa kita buat? Kita ambil butter, chili flakes, kan? Dia ada herb sikit, then full. Dia nak complexity tu ada dalam dia punya lidah dia. Jadi rasa herbs. Buat orang kita lagi-lagi zaman sekarang 2025 and ke depan ni, dia nak tangkap gambar dulu. Eat with eyes. Kan, makan dengan mata. And then barulah kejap lagi, dah sejam kejap lagi, barulah nak start makan. Barulah dia kejap lagi, baru dia komen, macam ni. That is pada saya
how you want to market your things. You nak kena buat cantik-cantik dulu and then taste kemudian. Itu pun dia nak kena sync juga tu. Antara cantik dengan rasa tadi pun nak kena balance juga. Pasal orang sekarang dah ambil gambar saja dah setengah jam. Itulah. Kan? Dah ambil gambar setengah jam and then baru makan. Dah makan, harap-harap jangan dia komplain pula pasal makanan ni sejuk lah. Lepas tu dia lupa ni, dia tangkap gambar 30 minit. Yelah. Kan? Lepas tu, kenapa makanan awak ni sejuk apa semua? Habis. And then harap-harap tak jadi macam tu lah. Yelah, so semua bermula dengan kena faham audience kan. Ya, kena faham audience. Dan apa yang saya nampak lah, sebab kalau kita cerita pasal makanan UK tu kan, kalau makanan traditional UK dia agak bland. Kan. Saya pun baru balik tahun lepas minum kopi, sangat susah nak cari kopi macam buat kau. Lepas tu saya tanya macam takkan tak ada artisanal coffee semua. Lepas tu dia cerita tak, dekat sana orang punya taste bud tak biasa dengan very strong punya taste. So even sampai coffee pun akan medium, dia takkan macam kau sangat. Betul. Lepas tu saya fikir juga, betul kan, sebab masakan Malaysian traditional punya food pedas, masam, manis, macam ni, dia punya taste very intense. So kalau you dah biasa lidah macam tu, tiba-tiba makan macam roast dinner. Roast dinner pun macam traditional fully gravy semua, dia agak flat. Kan? Betul. So orang akan rasa tak sedap. Kan? Betul. Tapi mungkin itu authentic bagi orang UK. Tapi kalau nak orang local terima, dia kena ada pedas sikit. Ya, betul. Masuk macam manis sikit ke. Mungkin black pepper gravy. Dia nak kena macam tu, black pepper gravy. Mungkin nak kena ada chimichurri. Sekarang orang kita dah pandai makan dah. Chimichurri. Even tu dia dah banyak tahun dah ada dalam market. But then nowadays, sebab saya perasan benda-benda yang contoh macam tiramisu lately. Yes, baru-baru ni. Semalam I pergi Coffee Bean. Habis cik. Habis esok pukul berapa? Saya tak pasti pasal ada yang dah booking. Oh, boleh booking pula ke? Coffee Bean dah boleh booking dah. Boleh booking. Wow, power Lepas tu okay, tak apa. And then macam chimichurri, even opuaf. Kalau kita panggil opuaf sauce kan. Opuaf sauce ni is very blend. Dia bekas steak and then dia just dilute dengan stock, bubur cream, adjust dengan butter, pepper. That is opuaf. But then bila sampai dekat kita, kalau kita pakai green peppercorn, yes, it's a true way. Tapi macam mana kita nak dapatkan heat? Kita nak kena pakai yang roasted, black pepper, Sarawak maybe. Supaya ada tajam, spice. Dia nak kena ada heat. And then barulah orang baru boleh makan. Kalau original way, dia nak kena ada ram pula. Tapi macam mana kita nak gunakan tanpa ram, tapi kita nak dapat almost exact. Kita boleh pakai Lee and Perrin. Itu Worcester sauce kan. Ya, betul. Jadi sauce ni, Worcestershire sauce ni, bila kita dekat situlah maksud saya tadi ni, kita nak kena faham technical. Jadi bila kita faham ingredient, technical, pairing food, dish kita akan jadi. Saya dekat situ sebab time belajar ITM dia tak ajar food pairing. Dia akan ajar sekian bahan, macam mana nak sembelih ayam, macam mana nak potong ayam apa semua. Food pairing apa semua ni, it is you yourself, you kena korek lah. Daripada Google cari, sekarang nowadays senang nak cari type Google semua kan. Food pairing, how to pair sibas with cream. Nanti dia akan keluar chart ni. Cream, sibas, pakai ni, pakai pepper ni, pakai ni. Then you have that idea already macam mana nak buat. Dan semua orang ada dia punya cara, which is dia punya personality dalam cara dia buat kan. Ya, betul. So jadi sekarang dia bila dah masuk dekat group level kan, macam mana perjalanan tu daripada back end, dalam kitchen, tengah prepare, sampai nak kena step back sikit kepada macam manage orang. Macam mana perjalanan tu? Saya mula-mula saya takut saya tak boleh buat. Saya rasa macam betul ke jalan aku pilih ni kan. Lepas tu of course kita ada kita kena sembah dengan Tuhan lah. Saya minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuanku, kau pun mudahkanlah urusan aku, tunjukkan jalan betul. Andai kata ini betul pilihan aku ni. Alhamdulillah 1 hari bulan 1 2024 saya join case. Saya sign contract. Sampailah tarikh hari ni, everything goes smooth.
And then one by one, kita dah achieve, kita dah ada beberapa awards. The latest kita dapat brand laureate. So untuk saya sendiri, saya rasa macam satu perubahan yang besar. Sebab saya percaya sampai bila, sampai umur berapa kita nak duduk kat dapur. Yelah, betul. Dia akan ada, dia ada orang-orang yang kuat, yang will dia memang kuat kan. Tapi tak semua orang yang boleh bertahan selamanya dalam dapur. Sampai satu tahap nanti kita akan weak, kita akan lost tenaga kita apa semua, dan apa kita nak buat lepas tu. You need to have your plan. Yes. I don't have exactly apa yang plan untuk ke depan, but then in 5 years time, saya rasa saya nak jadi somebody in managing operation. I want to own my own brand, or maybe dengan orang lain, mungkin dengan company yang sama, kita tak tahu. Sebab rezeki, planning, it's how do you plan, betul. Rezeki itu datang. Dan kadang-kadang kita tak boleh rancang sangat sebab rezeki akan datang yang tak disangka kan? Tak disangka, betul. Just with the flow, I buat apa yang sepatutnya I buat. I share with people apa yang sepatutnya saya share, supaya benda ni akan datang balik nanti. Bila kita share, of course kita akan dapat balik nanti. So tak rugi pun benda ni kan, to sharing knowledge. Pasal I believe yang ni satu Chinese chef dia pesan kat I, hey Syafiq, you ingat sini lah, I bagi you 10 orang chef, 10 bahan yang sama, char kway teow, kucai, bawang semua sama, you come out with 10 finished dish, semua taste mesti lain, tekstur mesti lain. Wok here ada, ini tak ada wok here, ini basah, ini kering, mesti punya. You trust me. So sama macam you juga. Kalau you betul-betul acuan you betul, you groom diri you betul, you akan jadi bahan betul lah. You akan jadi produk yang betul. So kalau you acuan you tak betul, even bahan you pun tak betul, then you akan jadi orang tak betul lah. Yelah. Wah, saya ingat sampai hari ni. Good advice kan? Yeah, good advice. Dan yelah, part of stepping out to that next level is bagi generasi baru masuk kan? Betul. Itu kita kena lepas. Sebab suatu ketika, saya ada satu perasaan yang saya ni tak boleh percaya dekat orang. Sebab semua benda saya nak buat dalam kitchen. Jadi saya nak cuti susah, nak apa pun susah. Jadi kita nak kena, when it's come, dekat sini juga, dekat company yang sekarang saya ada ni, dekat sini, bos ajar saya, Syafiq, you need to let go. You need to trust your people, you need. Tapi of course dia akan datang dengan kesusahan, dia akan datang dengan rajis, dia akan datang macam-macam, trauma lah apa semua. Kesilapan akan berlaku. Ada budak ikut, ada budak tak ikut, ada budak stubborn, ada yang tak stubborn, ada yang betul-betul follow the rules, ada yang dengar cakap, which is good. But then bila sampai benda tu, you jangan cepat trigger. You need to tackle and then try to calm. Nak jadi chef ni pun satu hal juga. Kita tak boleh tak boleh terlampau emosi, sebab emosi ego tu memang kuat sangat. Dan bahaya kan? Bahaya. And then kalau you tak suka satu benda, I biasa campak chopping board dekat budak I. Boom, the same thing I terima daripada chef I lama dulu, dia baling pot dekat I. So bila I teringat benda tu, the same thing I buat dekat budak I. Tapi bila I realise balik, I menangis. I kata, ish, kenapa aku buat dekat budak aku macam ni kan? Which is not good. I jumpa balik dia, I peluk dia, bawa dia pergi minum kopi, I cerita kat dia, ini sepatutnya bukan aku buat kat engkau macam ni, tapi aku terlepas, I'm sorry. So to be a good leader, to be a good boss, sebenarnya leader lah. Nak jadi good leader ni, tak semestinya you nak kena always on the top. You kadang-kadang you kena dive down. You nak kena jatuh juga sekejap, say sorry, my mistake. Sebab kita manusia, kita memang buat mistake. But then bila you buat benda tu, you akan dapat satu benda yang strong tau. You akan dapat macam, you tak kalah sebenarnya. You menang dengan keadaan tu. Pasal apa? You menang hati dia. Betul. Jadi dia pun respect kat you. Macam tu. Sebab kita tak boleh nak expect orang semua suka dekat kita. Sebab dekat luar sana ada orang yang tak suka, ada orang yang tak ngam. That is complexity of human being. Betul. Memang macam tu. Yelah, memang takkan puaskan hati semua orang. Ya, yeah, betul. Tapi kita cuba yang terbaik kan. Yep. Dan part of it, yelah sama juga.
dalam business kan kena let go sikit. Sebab maybe orang lain cara pun bukan 100% macam kita kan. Ya, betul. Tapi kalau kita nak insist buat semua benda cara kita macam ni, macam tu lah kita tak dapat cuti. Kan? Ya, betul. Burn out sebab kita Burn yang out. selalu Ya, buat. betul. Sometimes kita kena let go. Ya. Tapi easier said than done kan. Ya. Itulah. Betul. Buat masa sekarang, Alhamdulillah saya dah ada 2 execu, Chef Ash and Chef Razif. So Chef Razif dengan Chef Ash bagi komitmen yang amat bagus, which is saya boleh lay back sikit. Maksudnya saya boleh lepaskan tanggungjawab dekat dia macam ni, and then saya instruct benda macam ni kau buat macam ni. Jadi saya dah locatekan kerja supaya saya dapat portion saya, dia dapat portion dia dapat portion dia. Jadi last sekali kita akan duduk, kita akan discuss. Bila ada problem, kita akan duduk sekali. Sama juga dengan operation, marketing side, semualah. Finance, purchasing, halal department, we have halal department. Jadi bila kita contribute sekali, kita lepaskan sekali dan kita dapat satu jawapan sekali, senang. Betul. Dan yelah benda tu lebih kurang sama macam chef cerita masa mula-mula masuk kan. Kena bawa orang dari department lain semua. Betul. Macam mana nak align semua kan. So apa yang macam next punya step untuk case? Is it nak copy and paste macam okay kita dah ada this model, this food, kita just nak buka cawangan lain ataupun nak eksperimen ke arah baru ke? Okay, soalan yang bagus. Case ni kita mungkin kita akan cukup dengan 4. Mungkin juga bos ada kata dia nak buka lagi maybe 2 outlets more, one in north, one in south, maybe. But then now we have Phil. Phil dia punya orang kata apa resepi terbaru dia nak tengok sejauh mana orang kita boleh terima pembawakan kita untuk konsep yang baru, which is Phil ni. Phil tu sendiri maksudnya it's a soul. Kita masak dengan hati supaya kita lepaskan segala kita punya penat kita, idea kita, that dish yang kita create tu, it's only for you, customer. Okay, you takkan dapat tempat lain. Kalau you nak repeat, you need to come here. Kita nak macam tu. And then macam mana teknik yang kita masak is a charcoal house grill. So it's towards a more traditional. Kita pakai kayu api, kita pakai arang apa semua, and then we go for more fermentation, which is fermentation ni sebenarnya bukan teknik baru, dah beribu tahun. Yelah, dan semua kocak ada dia punya fermentation kan? Jadi fermentation ni sebenarnya orang-orang kita dia tahu tapi dia tak tahu technical, technical wise. Jadi sebenarnya banyak benda kita boleh ferment. Jadi bila kita nak buat fermentation tu, dia akan develop flavor dan taste yang berbeza. Jadi dekat sini kita nak orang-orang semua ni rasa, customer semua rasa. And then insyaAllah the latest kita akan go for another brand, but then it's very classified. Masih berahsia lagi, top secret lagi, but then of course kita nak masuk dalam market yang berbeza lah. Case is another market, Phil market, dan another top secret brand, another new market. So kita tengok jadi macam mana, but then pray for our good luck. Kita akan buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia lah semua. Yelah, I think part of it is juga macam diversifying out kan? Ya, betul. Dan juga kena ada element of experimentation kan? Ya, betul. Macam kalau nak introduce macam fermentation ke new styles of cooking dekat case, tak salah pun. Tapi benda ni dah doing well. Orang dah kenal. It's running nice. Benda ni stable. Kita buka lagi satu experimentation punya arm kan. Dekat sini kita boleh cuba try around. Betul. That is apa yang bagusnya cara pemikiran macam tu. Jadi bila kita nak pergi pula next step tu, kita dah ada foundation yang kuat. Jadi kalau kita tak jadi, kita dah ada foundation ni. Kita just jaga, and then kita mungkin kita just tukarkan balik daripada apa yang kita nak buat kepada case. So case ni dah ada branding, orang dah kenal. But at the end of the day, tujuan kita yang sebenar untuk kita nak buka market, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, and then peluang untuk orang-orang muda yang bakat-bakat yang baru ni untuk dia nak luahkan apa benda dia nak buat.
dalam plate tu nanti. Tapi you need to study. You need to study, tak boleh cepat give up. And then you nak kena, benda tu semua dia akan datang. But then macam mana you nak suitkan diri you, macam mana you nak interpretkan siapa you dalam plate tu, you need to find. You need to find. Sebab benda ni dia bukan senang, dia susah. You je yang kenal diri you macam mana. Yelah, dan everyone ada dia punya own style, own cara. Tapi betul. kena ada somewhere nak experiment, nak try kan. Dan yelah, saya tengok macam case ni betul-betul local punya success story kan. Sebab it's not macam brand steakhouse dari luar yang datang nak masuk market Malaysia. Dia memang Malaysian grown kan. Saya punya guest episode last, Naz jalan-jalan cari makan. Naz. So bila cerita pasal case semua, dia pun saya ingat buat video masa dia start semua kan. Dan dia pun Kim Salam dekat you guys, cakap pasal nampak apa perkembangan growing semua. So memang dekat situ ada potential for Malaysian punya brand growing semua kan. Betul. Dan yelah, benda tu akan buka peluang untuk orang kan. So okay, apa yang mungkin ada orang tengok video ni macam dalam bidang F&B, small business owner ke, cafe owner, restaurant owner ke, ada apa-apa yang chef nampak macam nasihat ke, advice ke, something nak share dengan orang? Wow, nasihat. Wow, saya rasa macam saya terlampau baru lagi dalam industri ni. But then of course I have some. Nasihat dia yang paling senang. To be a chef, you need to have your big heart. You kena ada calm yang kuat. You kena ada passion yang kuat. Dalam masa yang sama kena be patient. Kena be patient. And then sebab towards 2025 and in future, ke depan, you nak kena memiliki semua benda ni untuk you nak jadi seorang chef yang betul-betul tahan daripada semua. Sebab sekarang ni dia bukan macam dulu lagi. Dulu orang tak ada handphone, orang tak ada internet sangat, orang tak ada semua benda-benda ni. Jadi apa yang habis dekat situ je. Sekarang ni sekali petik, ujung dunia dah tahu dah kan. But then one thing lah untuk F&B, untuk keseluruhan F&B punya entrepreneur yang baru nak buka ataupun you kena sabar, study and then research. Jangan tergopoh kapah. Jangan walaupun bila ada duit besar terus nak boom. Slowly but surely. Itu yang pasti. Yelah, sebab apa, is better grow slowly tapi consistently. Consistent. Daripada terus boom. Terus pump. Dia cepat jatuh kan. Banyak jadi. Kalau siapa yang dalam F&B industri, dia tahu siapa dan nama brand-brand tu apa semua, dia akan nampak benda tu. Jadi kalau kita terlampau cepat sangat, kalau dalam bahasa budak-budak sekarang, dia akan cakap, wah, kau niaga harga macam nak pergi naik haji. Kata, kan? Balik hari kan. Pergi haji balik hari kan. Which is sebenarnya ayat tu tak bagus. Jadi bila orang dah nampak kita macam tu, which is kita, kalau kita noted awal, then we need to realize lah apa yang kita buat ni betul atau salah kan. Jadi biar kita slowly, supaya sebab kita nak makan, nak periuk nasi ni, kita nak lama. Betul. Kita nak sustain. Kita tak nak sekejap hari ni kita dapat, esok dah collapse. Collapse tu habis. Yelah, dia tak sustainable kan. Tak. Saya baru jumpa dengan seorang owner halal restaurant dekat London. Dia datang Malaysia dan dia cerita trend dekat sana sekarang, especially macam chef cakap tadi, semua orang nak ambil gambar kan. So restaurant dia buat sangat cantik. Dia punya decor, dia invest dekat decor, invest dekat presentation, bawa influencer datang semua. Benda tu viral. Tapi makanan biasa-biasa. Biasa kan? je. Dia akan terus naik sampai beratur, semua orang nak pergi. Tapi lepas sebulan dua, jatuh. Dia kena tutup, bawa balik. So dia memang macam ni. Alright. Benda tu tak sustainable long term kan. You akan penat. Nak kejar kan. Nak invest lagi. Nak invest semua kan. Actually dia better long term kan. Sustainable. Kan? Sustainable. Dia banyak faktor dekat situ. Sebenarnya kalau kita nak bercakap pasal faktor-faktor tu, dia ada point-point tertentu, which is
mungkin dia nak kena dapatkan orang yang betul bila mencipta sesuatu makanan, resepi, orang yang betul. Dia kena cari candidate yang betul and then team yang betul. Sebab itulah saya cakap, kalau nak masak semua orang boleh masak, but then nak masak tu sampai bila? Lepas tu you nak kena duduk dan nak kena bincang, sebab bisnes ni bukan sehari dua. You nak kena buat 10 tahun, 20 tahun. Betul. Kalau you ada target, kan? Mesti you ada target. Tapi bila ada target, takkan you nak jual chicken chop tu 20 tahun. Yelah. Of course. Kena ada vision kan? Kena ada vision lah. You nak kena ada planning ahead. And then, siapa orang yang you ambil tu, you nak kena duduk sekali dengan dia, motivate dengan dia. Mungkin ada benda yang dia perlukan daripada owner, tapi owner tak nampak, dia tak bagi, jadi dia pun rasa macam down, and then tak dapat, and then takat tu je lah aku bagi. Mungkin juga. Jadi dekat sini, maksudnya you nak kena ada help each other. As a owner, as a entrepreneur, you nak kena bukan setakat ada duit, you labur and then aku boleh buat apa saja. Tidak. But then, if you have a good team, you kena labur dekat team you dulu. Pasal benda ni perasaan. Benda ni it's a knowledge. You nak kena perah otak staff you. Kan? You bagi peluang tu dekat dia dan dia pun akan return balik dekat you. Sebab tu I cakap tadi ni, it's a return. You bagi macam ni kat orang, dia akan return balik kat kita. Jadi saya rasa tak salah pun kalau kata kita nak share something dengan audience, dengan orang luar, but then benda ni tak bawa masuk kubur lah. Dia akan datang balik untuk kita. Orang akan nampak. Yelah, dan itulah cara kita get back by giving kan. Yap, dan betul. Kalau semua orang fikir macam tu, semua orang boleh grow sama-sama kan. Betul. Betul. Apa harapan untuk masa depan untuk F&B industry? Harapan in total? In total. So harapan saya, sebab manusia ni hari-hari makan. Okay. Life kita kalau perasan day by day is more challenge. Dia akan datang macam-macam. Dan kebanyakan manusia sekarang, orang-orang sekarang dah tak ada masa lagi dah. And then peluang untuk nak buat bisnes F&B tu banyak, besar. How you want to create something? Ada orang yang buat food, dia nak target, dia nak buat yang big name, big brand, tapi dia lupa yang big name, big brand, of course harga mahal. Bukan semua orang boleh afford. How you want to make affordable item untuk orang semua boleh menikmati you punya dish, and then you pun ada kepuasan bila you create something. But then tak salah juga kalau you nak buat yang branding apa semua, kalau you dah ada modal yang besar, skill yang besar kan. Tapi towards future ni, kita nak kena pandang globally lah. Nak kena pandang scope yang besar supaya semua orang, semua segmen dapat menikmati apa yang kita buat. Jadi kalau macam case sendiri, kalau perasan tengok menu kita pun, kita ada from small macam harga yang murah sampailah harga yang betul mahal. Jadi kita ada premium lobster, mungkin 400 lebih, steak few hundred sampai kadang-kadang 1,000 pun ada. But then of course it's because pasal benda tu brand. And then the breed of the beef itself. Lepas tu lobster pun bukan lobster mati, lobster hidup kita bagi. Yelah, dia ada cost dia. Cost. But then adakah boleh dapat dekat tempat-tempat restoran biasa tepi-tepi jalan? Tak boleh. Tapi tak salah pun untuk customer, kadang-kadang dia nak simpan duit, once in a blue moon dia nak makan dengan partner dia, dengan family dia apa semua, dia akan belanja kat situ. But then for untuk perbelanjaan harian, dia akan cari pula restoran yang biasa-biasa. Ini yang restoran biasa kena jaga ni. Pasal pada saya, kalau saya pun sendiri pun, I'm a chef, tapi saya takkan pilih tempat tu and then saya nak komen yang bukan-bukan. Sebab kita kena terima apa orang tu buat. Ini one thing. Tapi dalam masa yang sama, as a peniaga, janganlah pula ambil kesempatan. Mentang-mentang kau pun nak kena hentam harga macam ni, lepas tu buat pun masak sambil lewa. Kan? If I want to name few restaurant, macam I duduk kat Kampung Baru kan, saya suka pergi, saya very selective. Saya suka makan restoran Tom Yam, Cik Abe. Saya suka makan dekat Suraya, semua orang kenal. Kalau nasi lemak, saya suka makan kat Wanjo. Pasal konsisten.
harga, and then senang nak dapat. Benda-benda macam tu. Kalau dah semua kedai ni tutup time raya, saya akan cari sendiri. Kalau tak jumpa juga, I will cook myself. Senang habis. But then for restaurant owner, untuk siapa-siapa nak berniaga kat luar sana tu, bila nak masak, make sure you masak betul-betul. Kalau kata pineapple fried rice, make sure it's pineapple fried rice. Kalau kata nasi goreng Cina, make sure nasi goreng Cina betul-betul. Jangan hantam-hantam tapi harga macam ni. Kita faham orang cari duit, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia ada calculation, dia ada costing kat situ kan. Betul. Kalau you buat costing you betul apa semua, and then you bagi benda yang elok dekat customer pun akan return. Sebab hari ni orang semua cerita mulut. Jangan pergilah kedai tu. Kedai ni tak best lah. Dan orang pun angkat, back off. Dia tak nak pergi dah. Pasal dengar tadi orang tu dah cerita lah. Lagipun dengan social media kan. Social media, ya. Dia akan kill the business lah. So, you nak kena jaga betul-betul benda ni. It goes back to apa yang kita cakap tadi pasal kena faham audience juga. Kena audience. make sure makanan kita fit dengan the right audience. Betul. Kan? Ada apa-apa nak closing remarks ke, nak ajak orang datang ke case ke, Fiel ke? Of course. Saya mewakili daripada Case Steak and Lobster dan juga Phil coming soon akan buka tak lama lagi. Saya nak jemputlah semua audience kat luar sana. Sila datang ke Case Steak and Lobster. Kita ada 4 outlet. So kita ada Putra Heights, and then kita ada dekat Ampang, kita ada dekat Putrajaya, and then kita ada dekat Elmina Subang. So 4 outlet mempunyai ambience yang berbeza. Resepi yang sama, dish yang sama, but then if you want to have contoh macam untuk more to family types, boleh pergi ke Putra, Putra Mahkota, Puchong, and then you nak pergi kepada casual sikit macam dine in the cave, macam tunnel, boleh pergi dekat Elmina, and then more to cozy style, you can choose Ampang and Putrajaya, which is nearest to you lah. So basically, please come over to our place. Yang pasti kita serve only the best and halal steak. Dan saya bukan cakap ni sebab chef ada, tapi saya sendiri pernah datang dan memang boleh recommend lah. Bukan saya cakap sebab chef ada saja tau, memang betul-betul jujur lah. So terima kasih banyak-banyak chef sudi meluangkan masa, banyak ilmu yang share, dan saya harap audience dapat benefit juga. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi dekat kan? Phil. Kita Soul. tak sabar nak try. Boleh. So, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dan terima kasih semua yang tengok episod Cari Makan Podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kita jumpa episod seterusnya.